Kalau tuan-puan tak nak rugi, jangan simpan emas. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab hari ni ramai je orang yang tanya saya, hari ni saya beli emas mahal, bila saya nak jual semula murah. Betul lah tu. Sebabnya ramai orang simpan emas hari ni sebab ikut-ikut orang. Orang beli emas, dia beli emas. So, yang jadi masalahnya, orang beli emas, jual semula untung. Tapi, dia beli emas, jual semula rugi. Sebab apa? Sebab dia kurang ilmu emasnya. Jadi, kalau tuan-puan hari ni baru nak mulakan simpanan emas, kena tambah ilmu dulu. Ataupun kalau dah mula simpan emas, teruskan dan tambah ilmu. Sebab emas ni tuan-puan, bukan hari ni tuan-puan beli, esok tuan-puan nak jual. Keuntungan dalam simpanan emas ni adalah asasnya buy low and sell high. So kita beli pada waktu harga rendah dan kita jual pada waktu harga tinggi. Tapi kebanyakan orang hari ni beli, esok nak jual, jadi dah pasti akan rugi. Sebab bila jual semula akan tolak dengan nilai spread. Jadi kalau tuan-puan punya mindset hari ni beli emas, esok nak jual, janganlah simpan emas. Sebab dah pasti tuan-puan akan rugi. Tapi kalau tuan-puan seorang yang, orang cakap apa, ada misi dan visi yang tinggi, nak jadikan emas sebagai simpanan jangka masa panjang, sebab nak capai matlamat tuan-puan, buatlah simpanan emas. Sebab dah pasti, sangat pasti tuan-puan, dalam jangka masa panjang, simpanan emas lebih menguntungkan berbanding tuan-puan biarkan simpanan tuan-puan dalam bentuk tunai. Jadi, kalau tuan-puan nak mula simpan emas, tak tahu macam mana nak bermula, boleh klik link di bio saya, boleh daftar dulu secara percuma saja. Selepas tuan-puan daftar, saya akan guide tuan-puan untuk mulakan simpanan emas dengan cara yang betul. Semoga bermanfaat.